bagi saya nombor satu adalah teratur lah. Teratur, cantik, sedap. Vibe sedap, suasana suasana. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari. Pertama sekali alhamdulillah lah. Memang bahagia, happy lah. Akhirnya hari yang ditunggu tu tiba lah. Dan jalan majlis pun lancar lah. Alhamdulillah memang syukur lah. Lebih daripada ekspektasi. Bagi saya mesti rasa lega lah sebabnya apa yang dah dirancang selama ni kan akhirnya terjadi juga, berjalan dengan lancar dan semua dapat kerjasama yang baik lah daripada Guru Abang Jamil daripada awal sampai ke penghujung. Saya rasa bila ada flow manager yang beritahu briefing pasal flow majlis hari ni, saya rasa macam mudah sikit lah urusan kita orang. And then bila ada orang ni tak adalah macam family nak campur aduk sangat, jadi teratur lah, jadi stabil lah dua belah pihak. Bagi saya pilih dia mostly sebab saya suka vibe dia lah. Vibe dia rumah klasik, dia punya konsep tu, and saya memang specifically pilih venue malam sebab saya tahu venue malam ni dia punya vibe Rumah Abang Jamil tu kena dengan apa yang saya nak. Dari segi saya yang datang daripada jauh lah, alhamdulillah fasiliti setakat kalau parking tu selesa lah, cukup mencukupi. And then keluarga pun boleh duduk di atas kan. Lepas tu ada tempat solat, tandas, cukup alhamdulillah. Bagi saya okey, puas hati, makanan pun sedap dan banyak lauk tu sesuai lah. Macam daging ayam pun lembut je, mudah makan, kita nak cepat apa semua. Selesa. Ni meminta. Pertama sekali memang banyak sangat terima kasih kepada Syah lah. Before majlis, semasa majlis lah. Memang sebab saya pun waktu rehearsal pun banyak apa semua. Bila ada flow manager sangat memang saya tekankan daripada awal tadi, memang saya sukalah bila ada role of flow manager tu, dia jadi teratur. Alhamdulillah. Ingat backwalk, ingat Rumah Abang Jamil. Alright, itu dia, terima kasih.